Di sini, di tengah-tengah denyut nadi Nibung Tebal, berdiri megah sebuah institusi ilmu, cita-cita dan harapan. Inilah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Nibung. Seri-Night yang terdiri daripada 61 orang guru berdedikasi, 11 orang anggota kumpulan pelaksana dan 708 orang pelajar SMK Seri Nibung menjadi mercu tanda kecemerlangan pendidikan. 226 pelajar tinggal di asrama membentuk komuniti kukuh berteras disiplin dan sahsiah. Sebagai sekolah kluster kecemerlangan dalam memanah dan STEM, Seri-Night terus melakar kejayaan dan kini melangkah gagah sebagai sekolah digital sepenuhnya bermula tahun 2025. Menerajui pengurusan, pembelajaran dan pengajaran berteraskan teknologi digital. Sejarah Seri-Night bermula pada tahun 1997. Sekolah ini dahulunya dikenali sebagai SMK Geri Kuchi. Namun pada Mac 1998 telah menerima nama baharu, SMK Seri Nibung, mengambil inspirasi daripada pokok nibung sebagai lambang keteguhan dan kekuatan. Membawa panji Think Positive, Move Forward dan Seri-Night Sniper melambangkan aspirasi kami. Seri Nibung, intellectual, powerful, excellent, respectful. Intellectual dalam akademik, powerful dalam co-curriculum, excellent dalam segala bidang, dan respectful dalam budi pekerti. Di bawah kepimpinan Tuan Pengetua, Tuan Yusri bin Yusof dan barisan pentadbir yang mantap, Puan Sandora binti Marzahan, penolong kanan pentadbiran, Puan Rosnani binti Saleh, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Aniza binti Ismail, penolong kanan co-curriculum. Dibantu 4 orang guru kanan dalam pelbagai bidang akademik dan teknikal, Seri-Night kekal teguh memperkasa generasi masa hadapan. Kemudahan di SMK Seri Nibung direka bukan sahaja untuk pembelajaran, malahan juga membentuk insan holistik dari segi jeris. Dari perpustakaan ke makmal komputer, dari padang ke bilik layar hijau, setiap ruang dibina untuk mencetus inspirasi. Asrama Seri-Night lengkap dengan Dewan Makan Sri Angsana bertema anime, bilik tayangan, layar biang lala, layar niskala, bilik muzik, bilik gerakan The Brainwave Den, bilik mesyuarat ganda suli, ruang riadah dan lain-lain lagi, membentuk suasana hidup yang seimbang, akademik dan sahsiah. Dalam bidang akademik, Seri-Night terus mencipta kecemerlangan. GPS SPM 2024 mencapai 2.65 dengan 100% kelulusan dan 15 orang calon memperoleh semua A, menjadikan kami antara yang terbaik di daerah seberang Perai Selatan dan negeri Pulau Pinang.
Dalam bidang co-curriculum, Seri Knight menjejak langkah ke peringkat antarabangsa dan kebangsaan, membawa nama sekolah dan negara ke persada dunia. Antara kejayaan Seri Knight ialah pertandingan nilam peringkat kebangsaan, Carnival STEM peringkat kebangsaan, Creative Project Video Award, WRG Robotic Competition, Kejohanan Bowling 10 Pin MSSM peringkat kebangsaan 2024, Kejohanan Memanah MSSM, Festival Yosakoi at Sesta 2024 kali ke-6, Pertandingan Pemerkasaan Bacaan Murid peringkat kebangsaan, International Innovation and Design Expo 2025 dan banyak lagi kejayaan demi kejayaan yang telah dikecapi. Dari akar yang kukuh menjulang pohon harapan, dari dedikasi terbitnya kejayaan, inilah Seri Knight. Think positive, move forward. Seri Knight Sniper menuju masa depan yang lebih gemilang.